Semakin hari semakin banyak workshop-workshop yang nak ambil stok RM AutoCAD ni. So hari ni kita dekat Jinjang, Kuala Lumpur. Kita dipanggil oleh salah seorang sahabat workshop kita untuk kita hantar ni lah stok. Hari ni kita dekat Roadrunner Autopart. Abang adalah owner workshop ni. Ya, betul. Saya tengok banyak kereta Hyundai ni bang. Apa yang servis yang ada kat sini? Nama saya Afifiah, owner pada Roadrunner Autopart ataupun company baru kita nanti Roadrunner Auto Service bawah Mana Automaster. Kita kat sini specialist jual spare part dengan repair dan servis kereta Korea, terutama Hyundai dan Kia lah. Dan saya sendiri pun pakai Hyundai Starex dan Kia Carens. Memang specialist kereta Korea lah Ya, kat betul, sini. Kenapa abang memilih untuk ambil RM AutoCAD ni bang? Saya nampak daripada testimoni review kawan-kawan workshop, benda ni sangat membantu dalam penjagaan gearbox. Untuk RM AutoCAD ni, kita akan masukkan mana customer yang buat servis minyak gearbox untuk menambah ketahanan gearbox kereta tu. Setiap kali servis letak transmission treatment ni lah. Ya, betul. Maknanya sebelum rosak, cegah dulu. Cegah dulu. Bukanlah nak kata kereta tu dah ada masalah baru boleh guna transmission treatment ni. Kalau kata mileage tu dah lebih 100,000 km ataupun dah lebih 5 tahun kereta kan, Betul. pun boleh juga gunakan transmission treatment kita. Yang mana pengusaha workshop boleh mencuba produk ni, tengok hasil macam mana, dan dia pun harga bukannya agak tinggi, biasa-biasa je. Dan untuk korang kat luar sana, lagi-lagi pengguna Hyundai, kat sini memang korang punya pot lah. Kalau kata nak buat servis, major repair, minor repair, nak baik pulih kereta Hyundai korang, nak cari spare part, boleh datang dekat Roadrunner Autopart dekat Jinjang ni, okey?